Okey, nampak bila saya pusing, bearing dia bergerak tak? Aktif 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak tunjuk. Sebelum ni saya ada posting satu cerita mengenai Subaru. Dia kata bila dia pusing steering corner ke kiri, ada bunyi ku. Lebih kurang macam tu lah. Nak tahu punca tu dari mana? Okey, jom tengok. Sebenarnya dalam mounting absorber ni dia ada bearing. Ni bearing dia ni. Okey, dekat bearing ni biasalah ada berbola besi. So sekarang ni, tengok ni yang elok. Okey, nampak bila saya pusing, bearing dia bergerak tak? Bila saya pusing, bearing dia tak bergerak pun kan? Betul? Okey, ini yang elok. Okey, sekarang satu side lagi, bila saya pusing, nampak? Sekali dengan bearing berpusing. Nampak tak? Bila saya pusing, sekali dengan bearing berpusing. Nampak jelas tak? Okey, so nampak tak kat situ? Bila bearing tak berpusing macam ni, ini bila kita corner steering, pusing kiri, pusing kanan, dia akan keluar satu bunyi. Ataupun lebih kurang macam tu. Saya nak tunjuk kat sini macam mana cara kita nak check dia punya bearing ni okey tak okey. Senang je. Sebenarnya ni kita perlukan sebatang besi. Okey, apa kita nak kena buat? Ini cara yang paling senang lah. Okey, kita buka dia punya cover mounting absorber. Besi ni letak kat sini. Letak atas sharp. Atas sharp absorber ni. Kemudian ni letak telinga kat sini. Kemudian letak telinga kat sini. Kita minta seorang kawan pusing steering kiri kanan. Kita dengar dekat sini ada bunyi besi tu belaga tak? Ada bunyi besi apa orang kata bergeser. Kalau ada maksudnya bearing mounting absorber dia tu dah rosak dah. So apa kita nak kena buat? Kita kena buka. Kita kena buka absorber tu, kita double confirm pula. Double confirm kita pusing macam ni. Okey. Bila kita pusing macam ni, kita terus boleh dapat. So, kalau kereta anda ada masalah yang sama, tak confirm bearing mounting absorber rosak ke tak, anda boleh bawa kereta datang ke Easy Motorsport Sunway Ipoh. Kami cuba bantu anda dulu. So, dapati hari ini saya